Perodua Kenari 2026 membawa imajinasi kemunculan semula sebuah model ikonik yang pernah menjadi antara kereta kompak paling praktikal di Malaysia. Dengan reka bentuk yang diperbaharui dan teknologi moden, model ini dijangka memenuhi keperluan pengguna yang mahukan kenderaan kecil tetapi luas, menjimatkan bahan api dan selesa untuk kegunaan harian. Walaupun masih mengekalkan konsep Talboy yang menjadi identitinya, Kenari 2026 hadir dengan penampilan yang lebih moden, bergaya dan premium. Bahagian hadapan perodua Kenari 2026 menampilkan lampu LED yang lebih tajam dengan rekaan siang LED yang menarik perhatian. Grill hadapan direka lebih besar dan elegan, digabungkan dengan bumper sporty yang memberikan imej lebih agresif. Garisan badan yang kemas serta reka bentuk aerodinamik bukan sahaja menjadikan kereta ini lebih menarik dipandang, malah membantu meningkatkan kestabilan dan kecekapan penggunaan bahan api. Rim alloy moden dan kemasan krom pada beberapa bahagian turut memberikan sentuhan premium kepada keseluruhan reka bentuk. Dari segi prestasi, perodua Kenari 2026 dijangka menggunakan enjin 1.0 liter atau 1.2 liter dual VVTi generasi baharu yang mampu memberikan keseimbangan antara kuasa dan penjimatan bahan api. Enjin ini dipadankan dengan transmisi DCVT yang menawarkan pertukaran gear lebih lancar dan responsif. Gabungan ini membolehkan pemanduan yang selesa di kawasan bandar serta memberikan prestasi yang memuaskan ketika memandu di lebuh raya. Sistem suspensi yang dipertingkatkan juga membantu memberikan perjalanan yang lebih stabil walaupun melalui jalan yang tidak rata. Bahagian dalaman Kenari 2026 direka untuk memaksimumkan ruang walaupun mempunyai dimensi luaran yang kompak. Konsep Talboy membolehkan ruang kepala yang lebih luas, manakala susunan tempat duduk memberikan keselesaan kepada 5 penumpang. Tempat duduk belakang boleh dilipat untuk menambah kapasiti ruang simpanan apabila diperlukan. Ini menjadikan Kenari sesuai untuk kegunaan harian, membeli belah atau perjalanan bersama keluarga kecil. Sistem infotainment moden menjadi antara tarikan utama dengan skrin sentuh yang menyokong Android Auto dan Apple CarPlay. Pemandu juga menikmati paparan meter digital yang jelas serta kawalan steering pelbagai fungsi. Port USB, pengecas telefon pintar dan sistem penyaman udara yang lebih cekap menjadikan pengalaman perjalanan lebih selesa. Ruang simpanan tambahan di bahagian pintu dan konsol tengah turut meningkatkan kepraktisan kabin. Dari aspek keselamatan, perodua Kenari 2026 dijangka dilengkapi dengan sistem brake ABS, kawalan kestabilan elektronik, kawalan cengkaman, bantuan mula di bukit serta beberapa beg udara. Selain itu, sistem Advanced Safety Assist dijangka ditawarkan dengan ciri seperti brake kecemasan automatik, amaran pelanggaran hadapan, amaran keluar lorong dan bantuan kekal di lorong. Kamera undur dan sensor parkir juga memudahkan pemandu ketika meletakkan kenderaan di ruang yang sempit. Kecekapan penggunaan bahan api merupakan antara kelebihan utama Kenari 2026. Dengan teknologi enjin moden dan berat badan yang ringan, kereta ini dijangka menawarkan penggunaan petrol yang sangat menjimatkan. Kos penyelenggaraan yang rendah serta kebolehpercayaan jenama perodua menjadikannya pilihan yang sesuai untuk pelajar, pekerja muda dan keluarga kecil yang mencari kenderaan praktikal serta ekonomi. Secara keseluruhannya, perodua Kenari 2026 menawarkan gabungan reka bentuk moden, ruang dalaman yang luas, prestasi yang cekap, teknologi pintar dan ciri keselamatan terkini. Model ini berpotensi menjadi pilihan terbaik bagi mereka yang mahukan sebuah kereta kompak yang serba boleh, mudah dipandu dan sesuai untuk kehidupan seharian. Apa pendapat anda tentang perodua Kenari 2026 ini dan adakah anda ingin melihat model legenda ini kembali secara rasmi ke jalan raya Malaysia? Jangan lupa subscribe channel ini untuk lebih banyak video menarik tentang kereta dan teknologi terkini di channel ini.